Kerajaan digesa mengkaji semula perkara dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan kuasa prerogatif pengampunan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, langkah itu bagi memastikan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan struktur asas perlembagaan kekal, jelas serta terpelihara. Perikatan Nasional berpandangan bahawa kemelut perlembagaan dan kekeliruan undang-undang yang berlaku hari ini adalah berpunca daripada kegagalan kerajaan Madani sendiri dalam menangani isu kewujudan titah adendum sejak awal lagi. Sehubungan itu, PN menggesa kerajaan mengkaji semula perkara-perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan kuasa prerogatif pengampunan bagi memastikan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu serta struktur asas perlembagaan kekal, jelas dan terpelihara, katanya dalam hantaran di Facebook pada Selasa. Ujar Hamzah, PN juga telah melantik peguam bagi mengikuti prosiding kes titah tersebut sebagai peguam pemerhati kerana prihatin dengan kesan prosiding Mahkamah Tinggi itu. Menurutnya, urusan pengampunan merupakan kuasa prerogatif tertinggi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang wajib dihormati oleh rakyat.